dia tak pernah, kenapa dia tak pernah propose kat I ya? Kita pergi wedding kawan-kawan, hari ni baru itu I host wedding kawan baik dia kat Kelantan. Bila tengok video tu, dia tengok cara lelaki tu propose kat perempuan tu. Ini selalu dia macam berlinang air mata. Saya tanya kenapa? Macam sweet dan orang tu dia tak pernah buat macam tu kat I kan. So benda-benda cerita yang rasa macam I want to do something for her. That's why cakap bila nak masuk propaganda tu macam I want to do that. Saya nak buat benda tu supaya at least dia dapat rasa. Tu lah. Harap benda tu jadi lah. Dia selalu tanya awal macam kenapa dia tak pernah, kenapa macam kenapa orang lain semua ada proposal kita tak ada kan. Macam kenapa kita tiba-tiba terus nak kahwin, dia tak pernah bertanya I nak kahwin dengan I ke tak. Benda-benda macam tu lah yang membuatkan I macam sedih. Macam alamak, I nak buat tapi janganlah tanya itu. I akan buat pada bila masa tu dah sampai nanti I akan buat. I nak propose dia on propaganda supaya dia dapat, at least dapat proposal daripada awal. Dia tahu yang lelaki ni sebenarnya nak kahwin dengan dia dan tanya dengan cara yang betul. Wah. Once again, thank you so much. Bye. Apa kalau I shout, I memang confirm akan jadi speechless. Aisyah pun tak tahu sebenarnya apa yang akan jadi. Kemana-mana dia akan posting kat situ je. Tiba awal masuk, persoalan semua berdebat lebar. Sebab saya selaku scriptwriter, jadi plan tu memang dah last week. Diorang nak beritahu, okey nanti Syarul awal akan cerita pasal. Saya ingat announce wedding date diorang tau. Sharifah Nur Azian binti Said Mahazir. Sudikah awak menjadi yang halal buat saya dan menjadi suri hati saya buat selama-lama. Okay, sekarang ni awal memang rushing sangat sebab kita nak attend propaganda live dekat studio Alibawal PJ. Syah sebenarnya tak tahu yang dekat propaganda tu nanti awal akan buat sesuatu kejutan untuk dia. Pihak Airshow bagi tahu dia, awal dengan Syah kena datang untuk interview pasal kahwin sikit. Saya nak ke propaganda, dia live show pukul 12 sekarang. Saya tak tahu apa dia orang nak tanya. Nervous sebab benda tu live show. Sebenarnya awak nak buat kejutan dengan dia. Ingat tak hari tu awak cakap awak tak pernah propose dia. Awak propose dia live on TV. Awak tak pernah buat pada muka. Ini kalau dia orang tanya soalan-soalan yang saya tak boleh nak jawab ke, yang saya tak patut jawab lagi ke, yang saya rasa macam saya tak sesuai jawab ke, ataupun pihak lelaki yang patut jawab ke, saya macam nervous lah sebab saya tak tahu apa nak tanya. Tapi sekarang awak rasa awak akan melutut bagi cincin. Awak rasa ada benda yang kurang. Dia punya host Reza Muhammad dengan Marsha, yang macam saya tahu dia orang suka ke dengan Syah, yang macam nervous. Kalau perempuan selalunya dia orang cepat cari kalau kita bagi bunga. Sekarang nak pergi kat area Hotel Damansara ni nak cari kedai bunga. Dia besar ni. Mesti confirm dia cakap yes. Jom teman saya ke propaganda. Nampaknya rumah kedai kat kawasan ni semua tutup. Kedai bunga yang ada pun tutup juga kat sini. Jadi sekarang ni awak tak peduli awak nak bunga juga. Cakap ini macam tau, ini macam I love you. I mau cakap I cinta, mau kahwin sama saya. Yeay, kita dah sampai dekat Petaling Jaya. Kat sini dah diorang buat live show propaganda tu. Jom turun, saya nak jumpa awal sekejap. Okay, nak tunggu si Arjuna ni dah sampai lagi. Tapi memang selalu je nama dia Awal Syahri. Tapi tak semestinya dia akan selalu awal. Dah terbukti selama 2 tahun saya dengan dia, memang nama dia sepatutnya bertukar jadi Akhir Syahri. Duduk dia diam
Biar apa keadaannya, saya sentiasa bersedia. Kesibukan penggambaran tak pernah mengganggu. Walau apa pun cabarannya, saya tempuhi jua. Gaya hidup saya penuh sensasi. New Gino Man Cool EDT. Keharumannya kekal selama 24 jam. Badan sentiasa segar dan bertenaga. New Gino Man Cool. Inspirasi keyakinan saya sepanjang hari.